Tomoloyo Session. Hi guys, welcome to Tomoloyo Session. So ini merupakan video ataupun kata borak-borak santai, borak-borak kacik yang pertama dekat channel Anip. So konsep channel ni kita buat macam sembang santai, random, kacik, macam tu lah. Untuk episod yang pertama, kita bawakan Zeti sebagai kita punya guest. Okay guys, topik kita hari ni janda. Macam kita semua dimaklumkan lah dekat TikTok dulu pernah viral satu statement ataupun status yang bernama janda. Kitty, kau sebenarnya kan? Berapa lama dah kau menjanda? Dekat 5 tahun. Sorry lah guys, untuk perkataan janda aku minta maaf, aku tukar dengan ibu tunggal. Berapa lama dah kau ditinggalkan? Bukan ditinggalkan, aku yang meninggalkan. Kau yang meninggalkan? Okay. So berapa lama? Dekat 5 tahun. Dekat 5 tahun lah. Nak masuk 5 tahun. Nak masuk 5 tahun? Lama tak? Lama juga. Kau struggle lah, Ti? Wish, memang struggle gila lah. Memang struggle lah sebab ada anak kan. Kalau tak ada anak tu aku okey je, long range je. Long range je. Okay guys, saya mana yang tak tahu, Zeti ni sebenarnya dia agak famous juga dekat TikTok. Tak ada lah famous. Tak kalau ada. dia buat live, banyak jantan-jantan yang masuk live dia. Oops. Banyak jantan-jantan yang masuk live dia. So mana yang kenal Zeti, mana yang tahu Zeti, mungkin ada follower Zeti kat sini lah kan, yang tengok video ni, yang tak tengok adalah episode kita ni. tak famous pun. Tahulah dia kisah hidup dia macam mana serba sikit. Dia ada 2 orang anak dan seorang anak dia adalah anak syurga yang terpaling istimewa, kesayangan saya. Gitu. Susah hati kau nak jaga anak istimewa ni, Ti. Susah. Bukanlah mencabar jugalah, mencabar. Mencabar tu daripada segi macam mana? Segi pemakanan dia ke? Segi sikap dia lah, dia punya PL tu kan, perangai dia tu kita nak kena faham sebab dia tak boleh cakap lagi. So kita tak tahu apa yang dia nak, macam mana dia nak. Dia tahu mengamuk, menjerit macam tu lah. Ikut kepala dia lah. So benda tu agak penat lah untuk kontrol. Tapi sebab anak kan, kita terima je lah, kita layan je lah. Habis kalau macam kau yang bertunggal, kau dah tak ada, orang kata kau dah tak ada ketua keluarga ataupun means dalam family tau. Okay, macam mana kau nak sara anak-anak kau yang 2 orang makin membesar? Kau sendiri pun kadang goyang. Macam mana kau struggle benda tu? Struggle memang ibu tunggal ni sebenarnya struggle dia bab duit je sebenarnya. Bab kewangan lah. Sebab duit tu penting kan. Betul. Untuk tanggung anak apa semua. Tapi kalau macam aku ni tak ada orang nak jaga anak aku apa semua. Lagipun kalau macam taska pun susah nak terima Faik ni sebab dia ada kat OKU kan. Tak semua taska yang boleh terima. Ada yang boleh terima pun mahal gila lah. Lepas tu kalau aku fikir macam aku nak kerja dengan orang, susah sebab dia punya check up banyak. Ulang-alik pergi hospital, so mana ada majikan yang boleh terima pula. Aku dengan pun, Fatin lagi sekolah kan? Aku pun buat kerja sendiri lah. Buat home spa, urut orang bersalin. Lepas tu buat live kat TikTok, jual barang kat TikTok. Macam tu je lah pendapatan aku. Okey lah Tia, aku nak tanya kau. Kalau macam daripada segi waktu tu macam mana? Kalau macam misalnya kau ada job, kau ada orang book kau untuk spa, ataupun aku dengar cerita kau ada juga buat untuk orang jaga orang pantang urut orang pantang. Ya. Okey, macam mana kau nak arrange waktu tu dengan Fatin sekolah lagi, dengan Zafran pun sekolah. Macam mana Ti? Aku akan arrangekan pagi sebab pagi memang waktu dia orang sekolah. So pagi tu aku akan ambil lah job, urut orang sementara nak tunggu dia orang balik sekolah tu. Tapi memang job tu settle sebelum budak balik sekolah lah. Settle je kerja tu, terus ambil lah dia orang balik sekolah. Balik rumah, masak, makan, bagi dia orang tidur, rehat. Macam tu lah rutin aku hari-hari. Jadinya kat sini maksudnya macam tadi daripada awal tadi kau cakap bukanlah kau ditinggalkan tapi kau yang meninggalkan. Kenapa kau meninggalkan Ti? Adalah sebab-sebab peribadi dia yang tak perlu aku share kan. Kau dengan bestie tak boleh. Tak boleh, ni privacy nak. Tapi lah sikit lah Ti, macam mestilah setiap perkahwinan tu mesti tak nak ada perceraian. Betul. Mesti semuanya nak berkekal lama sampai ke syurga, sampai ke jannah ni.
mana kau dapatkan kekuatan kau tu Ji untuk macam okay, it's done, cukup, aku dah penat dengan semua ni. Macam mana Ji? Kekuatan kekuatan aku anak-anak. Kekuatan kau. Bila aku rasa nak down, aku rasa sedih, aku akan pandang muka anak-anak. Aku fikir anak-anak aku perlukan aku. Sebab diorang ada aku je. Akulah ibu, akulah ayah. So diorang, aku kena kuat untuk diorang. Sebab aku fikir kalau aku down, contohlah aku macam kita down, kita tak nak buat apa-apa, kita rasa macam nak rasa macam baik mati ke apa semua kan. Tapi aku fikir anak-anak. Aku fikir macam kalau aku mati macam mana anak-anak aku? Macam tu lah. Kau bercakap pasal mati kan? Ada satu soalan ni, pernah tak kau macam rasa kau down sangat-sangat? Macam okay, kau dah memang orang kata kena torture, lepas tu kau down. Pernah tak kau ada rasa macam halusinasi ke, ataupun kau terfikir nak bunuh diri ke? Macam mana? Halusinasi macam berbisik kat telinga tu tak pernah lah. Tapi terasa tu macam nak mencuba tu kan pernah. Tapi belum cuba lagi, tapi dah ada niat lah macam dalam hati macam memang nak mati kan. Tapi aku twistkan balik, aku lawan balik, aku cuba lawan balik. Aku nangis puas-puas, lepas tu aku solat lah, berdoa. Solat lah. Solat tu lepas tu baru aku macam tenang, aku istighfar macam Astaghfirullahalazim. Tak perlu pun macam tu lah, macam tu lah. Okay guys, mana yang tengok channel ni, mana yang tengok video ni, mungkin lah kau sikit ataupun banyak nak nasihatkan dekat ibu tunggal yang senasib dengan kau. Nak lagi ada anak istimewa macam kau. Macam mana diorang nak strong, macam mana diorang nak bangkit daripada jatuh. Kau nak cakap dekat diorang apa? Kau lah macam ada yang macam kau juga tengok. Kena fikir anak lah. Fikir masa depan anak. Fikir anak tu kalau kita tak ada, siapa nak jaga diorang. Lepas tu Tuhan, kita ada Tuhan. Kita apa-apa kita berserah je kat Tuhan. Lepas tu kita kena mengadu kat dia lah, semua bagi kekuatan semua dekat dia. Dia je yang maha berkuasa. Dia je yang bagi kekuatan untuk kita sebenarnya. Sebab dia pegang hati kita. Dia segala-galanya kan. So itu je lah yang aku buat selalu lah. So guys, itu saja untuk episod kali ni. Kalau kau nak kacip lagi, nak random lagi, nak apa segala, kita jumpa kat episod depan. Mungkin dia lagi yang kita panggil sebab dia je yang ada. Jumpa lain video guys. Bye bye.